Okey, pagi ni Abang Syed akan buat uh, kotak untuk perangkap keluluk. Yang macam ni yang hitamah. Yang ni hitamah. Tapi yang ni kita nak buat yang jenis kecil-kecil tu macam Terminator, Levisec apa semua kan. Yang jenis kecil-kecil. Ni kita dah potong sikit. Dia buat macam ni. Lepas tu yang ni kita akan buat tudung dia lah, tudung dia supaya senang. Lepas tu kita akan tebuk kat kawasan ni untuk apa ni, dia masuk lah, keluar masuk. Jadi antara feromon dia yang kita untuk buat penarik dia masuk ke dalam tempat ni, kita akan buat daripada propolis. Kita tunjuk propolis. Ni dah ada propolis. Kita akan hancurkan tumbuk-tumbuk. Kita akan panaskan bersama dengan ni, kita ada lebihan beeswax. Ni beeswax Jadi beeswax ni kita akan masak dengan apa dia ni, propolis tadi tu, dan kita akan sapu ke dalam inilah, ke dalam kotak ini. Untuk keluluk. Untuk lebah pula feromon dia tu kita buat daripada apa dia ni, propolis juga, tapi kita campur dengan lemongrass ataupun minyak pati serai, dan juga beeswax ni juga. Ni untuk kita tarik jenis dipanggil apis tirana lah, lebah keran ataupun apa dia ni, lebah kampung. Kalau apis mellifera tu kita kena ambil apa dia ni, koloni dia lah. Dan juga apis dorsata tu lebah apa dia ni, lebah tualang tu. Yang tu memang kita tak boleh bela lah. Kalau kita bela cari mati lah. Memang dia suka serang orang macam tu. Kalau yang apis mellifera ni, jenis jinak. Apis cerana ni, apa pengubah kampung ni, kena pandai-pandai jugalah. Dia sengat juga. Tapi kalau kita pandai, dia tak menyengat lah. Okey, sekarang ni kita sudah siap. Yang ni memang apa dia ni, feromon untuk keluluk lah. Yang dah siap. Jadi kita dah titik-titik sapu-sapu dalam ni, permukaan dia dekat lubang yang kita buat ni juga kita buat. Jadinya kita akan letak tempat yang redup lah, yang tak kena hujan. Okey, ni penutup dia. Selalunya kita letak satu plastik lah. Kita letak plastik dulu, plastik putih biasanya kita guna. Kemudian baru kita tutup lah. Kita tutup. Okey, dah jadi macam tu. Lubang tempat dia masuk lah, keluar masuk nanti. Okey, mudah-mudahan apa dia ni, kalau anda semua nak buat, bolehlah buat macam ni.